Allah kata bersegera kepadanya dan bersegera pada syurganya. Kenapa dia tak kata bersegeralah kepada redanya? Kerana pada syurga itulah reda dia. Kerana syurga itu adalah natijah daripada reda dia, reda Allah. Maka satu orang hamba, dia berusaha melakukan reda Allah, dengan itu dia mendapat pahala di sisi Allah. Besarnya pahala kerana hidup kita balik pada Allah besok. Tak ada orang yang dia ni kosong dosa, dia ni ada banyak pahala, tak ada. Semua manusia balik pada Allah ada dosa. Mungkinlah ada manusia yang akhir hayat dia Allah ampunkan keseluruhannya, tapi majoriti manusia balik pada Allah mesti ada dosa. Allah timbang antara dosa dan pahala. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Sesiapa yang lebih berat timbangannya, maka dia akan mendapat dalam kehidupan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kita balik nak timbang dosa, manusia ada. Cuma manusia ni elok jangan buat dosa dengan manusia. Sebab bila kita buat dosa dengan manusia, dosa dengan Allah, sebelum kita nak tidur, sebelum kita nak mati, kita kata, ya Allah ampun dosa aku, Allah ampun. Tapi dosa dengan manusia, sejuta kali kita istighfar pun kita kena selesaikan dengannya. Itulah masalahnya. Kalau kita ambil harta orang, kita curi hak orang, kita pi umrah 1000 kali pun kekal harta yang kita curi walaupun RM10 kita menjawab di hadapan Tuhan. Dan kita memberi pahala kita kepadanya ataupun kita menanggung dosanya. Wallahu a'lam.